Kita ada satu kes tadi, dia nak tukar tracer tapi dia buat cara yang tak semua. Bukan tak betul. Kalau kita tengok pada kes tadi ni, sepatutnya bila dia nak tukar tracer macam ni, ni nampak tuan tengok bila dia nak tukar tracer macam ni, dia kena potong bahagian dalam ni. Dia kena buat daripada dalam ke dinding lah. Sepatutnya dia tak boleh buang dinding asal fiber. Dinding asal fiber ni dia tak boleh buang sepatutnya. Tapi tukang yang buat ni dia nak memudah cara kerja dia. Awak pasang tak dia potong bahagian belakang. Dia buang daripada belakang, dia buat daripada belakang. Dia tak boleh. Dia kena buat dari dalam. Dia kena buat daripada dalam. Bila dia buat daripada dalam, dia kena potong ni. Sapok-sapok ni semua dia kena potong. Ni sapok-sapok ni semua dia kena potong. Jadi banyak dah kerja, banyak. Sebab tu saya kata bila kita nak beli bot terpakai, make sure tracer nombor 1 kita tengok dia okey tidak. Lantai, nombor 2 lantai. Tu antara benda. Sebab lantai bila kita nak tukar lantai kena buang dulu tempat duduk. Sebab tu dia banyak kos. Kadang-kadang orang tukar tracer je. Sebelum nak tukar tracer, bayangkan kalau ada box, ada ni, ada kotak upah, semua kena buka habis. Tapi ni dia ambil cara mudah, dia buka daripada belakang. Dia tapi buka ni, stopper. ni tak betul lah. Cara ni cara tak betul, tak secure dan tak selamat. Dan sekali nak buat ni nak kena laminate daripada belakang ke? Ni bila antara buat kerja half mudah. Separuh jalan. Ni contoh sebuah bot separuh jalan, tu sebuah bot separuh jalan.